emas. Saya tak minat emas, jadi saya tak nak simpan emas. Sebenarnya simpan emas ni bukan atas sebab minat, tetapi sebab fungsi emas dalam portfolio simpanan. Sama juga dengan sentimen wanita yang kata dia tak minat nak simpan gold bar sebab dia lebih sukakan emas perhiasan. Sebab itu berbalik kepada pemahaman fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas ini, nilainya terjamin dalam jangka masa panjang. Ia juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan juga aset yang mudah untuk dijual. Emas juga adalah aset simpanan di luar sistem keuangan. Bermakna berapa banyak simpanan emas yang ada, tiada seorang pun yang tahu. Jika anda jatuh muflis, harta anda akan disita, akaun bank anda dibekukan. Tetapi hanya emas saja yang tidak boleh diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut sudah tiada nilai. Duit dalam bank tidak boleh dikeluarkan lagi. Tetapi dengan emas, anda boleh bawa ke mana-mana negara lain dan anda boleh jual emas ni dengan mudah untuk memulakan kehidupan baru. Sebab itu, emas juga disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Public Gold berikan kepada anda, boleh membeli emas mengikut bajet simpanan anda melalui akaun emas gap atau Gold Accumulation Program. Belian emas hanya bermula serendah RM100, membolehkan anda mengumpul gram sehingga capai target emas yang anda mahu. Nak saya bantu anda mulakan simpanan emas bermula hanya serendah RM100 dengan akaun gap? Pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.